Hai, kami merupakan kaunselor pelatih di PTM dan hari ini kami akan bawakan satu video orang kata kan. Video lebih kepada orang kata nak share. Ni bukan mengajar, ini kepada share. Okey, betul tak Aina? Betul-betul. So kita nak lebih kepada share-share je, borak-borak macam tu. Okey, so sebelum tu mesti sudah-sudah di PTM tak kenal lagi kami kan? Kan? Tak Ya, kenal mesti tak kenal lagi kan? Mungkin pernah terserempak dekat lift, pernah terserempak masa kita naik turun tangga, solat, tapi tak pernah tegur. Muka saya macam ketat dia, tapi tak. Betul tak Aina? Betul-betul. Nampak macam kita tapi sebenarnya okey saja. Okey. So, sebelum kita continue, baik kita explain diri kita sikit kan. Betul-betul. Biar orang tahu, at least kat sini ada kaunselor baru, kaunselor pelatih. Boleh So, diorang jumpa, boleh diorang datang kan. Ya, betul. So kalau korang nak jumpa kita orang, boleh je jumpa dekat Aras 2 lah. Macam biasa. Di depan bilik yang tarian tu. Ya, kan? orang kata apa? Student Square. Student Square. Okay. So, Aina kenalkan dulu lah. Boleh cari dulu lah. Aina orang perempuan. Ladies first. Okey lah macam tu. Saya kaunselor di UPTM. Nama saya boleh panggil Miss Aina lah. So kalau nak jumpa saya boleh panggil Miss Aina. So ataupun kalau terserupat dengan lift ke, boleh je tegur-tegur kita orang. Macam saya pula, Aina tak suruh saya explain sendiri. Nama saya Muhammad Aris. So boleh dia panggil Cik Aris. Haris pun boleh. Kita just macam member je. Okay, so saya merupakan kaunselor pelatih PTM juga. Sama je kalau jumpa kat lift, jumpa kat surau ke, boleh je tegur. Dan kita macam kalau nak ajak sembang tu saya on je. Tak ada masalah. Kalau kita macam awak rasa macam ada personal ke nak cakap, just datang ke bilik dan kita boleh book lah kita punya appointment sesi kan. Betul. Okay, so orang kata dah kenal Makin tak cinta. Betul ke? tak kenal makin tak cinta. Dah kenal jatuh cinta. Okay, so kita lebih lanjut, kita cakaplah sikit program kita ni pasal apa. Video kita ni pasal apa kan. Apa yang kita nak buat ni? Hari ni kita nak macam mengenali diri kita sendiri. Siapalah kadang rasa-rasa macam was-was dengan diri. Siapa pernah? Mestilah pernah kan? Betul tak? Haris pernah tak Haris? 50-50. Kadang-kadang pernah tak orang cakap macam kenapa suka follow orang ni? Kenapa suka follow orang tu? Itu juga tanda-tanda yang awak belum cukup kenal diri awak. Betul tak Aina? Betul-betul. Saya pernah lah macam tu rasa juga kadang-kadang macam aku nak asyik follow dia je. Macam tu lah. Siapa pernah? Mesti pernah kan kat sini. Kalangan-kalangan student mesti dah pernah kan? Betul tak? Tapi kita nak cakap kat sini, benda tu normal je. Tapi walaupun benda tu normal, kita kena tahu juga diri kita sendiri. Sebab banyak kepentingan. Itu kita akan cakap lanjut lagi. Tapi sebelum tu, macam Aina cakap tadi kan, banyak orang kata macam suka follow orang ni, tengok orang tu confident, kenapa aku tak confident. Sebenarnya diri kita sendiri confident. Tapi macam mana kita nak tahu benda tu kan? Ya, macam mana kita nak tahu yang diri tu, macam mana kita nak keluar daripada kepompong lah orang kata. So, banyak cara Aina sebenarnya kita nak tahu kan. Tapi itu kita akan cakap last nanti tak habis. Macam mana kita lagi nak tahu secara tepat kan? Adalah, korang kena tunggu sampai habis. Tengok sampai habis tau. Ada something yang menarik kan Haris kan? Betul. So, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak share sikit lah. Aina pernah tak dulu masa belajar rasa macam jenis study pagi? Orang kata kan study pagi boleh masuk, study petang tak masuk, study malam tak masuk. Aina pernah tak nak try study pagi? Study pagi, saya macam pernah lah try. Tapi macam saya rasa macam orang kata kalau study pagi ni boleh kan, boleh orang kata fresh lah. Means kalau study pagi fresh. Tapi saya pernah try, tapi saya rasa itu bukan diri saya. Sebab saya jenis yang pagi-pagi saya kena tidur yang cukup. Tidur yang cukup, selama mana yang cukup. Baru bila saya dah bangun pagi, saya dah fresh, barulah saya boleh study. Selalunya saya akan study waktu malam-malam lah. Pukul 10, antara pukul 8 sampai pukul 12 ataupun pukul 1. Itu waktu-waktu saya lah. Kalau Cik Ari macam mana? Sama-sama. Sebab sebelum ni banyaklah method masa SPM dulu orang cakap kau tidur awal, bangun pukul 3, solat tahajud, study, lepas tu pergi kelas. Tapi saya tidak lah. Saya tidak begitu. Masa saya STP pun, saya memang kalau habis kelas tu tidur, sampailah cukup tidur, buat terus kerja tengah-tengah malam tu. Saya jadi macam tu. Itu pun salah satu cara nak tahu personality dan nak tahu cara awak belajar. Penting kan? Penting sebab kita rasa memang kehidupan seharian kita memang penting untuk mengenal diri kita supaya macam mana kita boleh kawal diri kita. Betul tak? Betul. So,
kat sini saya nak cakap beberapa perkara kenapa pentingnya. Yang pertama saya rasa pentingnya sebab dia bantu kita untuk buat satu keputusan dengan tepat. Lagi kita kenal diri kita, lagi kita tahu satu-satu decision ni betul ke tidak. Kadang-kadang orang kata kalau buat ni tersalah langkah macam mana kan. Itu penting nak tahu diri kita. So dah nak lagi apa lagi Ana? Saya rasa macam kalau kita perlu kenal diri supaya kita boleh ada yakin dengan diri sendiri. Sebab kita mestilah kadang-kadang mesti kita insecure dengan diri kita. So sebab sekarang ni orang rasa orang terkenal dengan insecure dengan diri kita sebab orang suka bandingkan kita dengan orang lain. Betul tak? So saya rasa kita boleh tahu kekuatan kita dan kelemahan kita lah. Macam mana kita boleh mengenal untuk diri sendiri. So benda ni lead juga kepada kita punya burnout, kita punya stres. Bila dah kenal diri, dah tak payah nak follow cara orang, dah tak payah nak tahu pandangan orang kat kita. And then kita boleh lebih tenang lah orang kata kan. Macam lebih macam orang kata macam cool, relax lah. Sebab awak jadi diri awak sendiri. Awak lagi tahu diri awak macam mana. Betul. Okay. Yang paling penting, kita bukan hidup seorang dalam dunia ni kan. Bila kita kenal diri kita, kita tahu cara nak interact dengan orang. Selagi kita boleh interaksi dengan orang ramai. So saya rasa itu antara orang kata mukadimah lah. Orang kata awal-awal ni kan. Untuk orang kata macam kaunselor ni cerita apa? Ini yang kami nak cerita. Macam mana nak kenal diri awak? Kenali diri, level up hidup. Itu tajuk kami ya? Itu tajuk kita orang. Level up hidup. Kenali diri, level up hidup. Kita akan pergi kepada poin yang seterusnya, okey? Okey. Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya. Iaitu poin keberapa ya, Cik Aris? Poin kedua lah. Poin kedua baru. So, fokus dulu. Jangan di mana-mana tau. Okey? Okey, so saya nak terangkan apa itu personality. Personality ni dia ibarat macam software lah ataupun like orang kata macam internet. Kadang-kadang ada yang internet lambat, kadang-kadang ada internet yang laju, kadang-kadang ada yang 5G, kadang-kadang ada yang slow, 4G, 3G kan. So macam saya cakap lah, ada yang cepat, ada yang slow. Tapi macam orang kata lah, ada yang suka macam like kalau personality tu ada yang orang yang multitasking, ada yang boleh fokus dalam satu masa. Kalau Cik Aris jenis yang macam mana? Saya rasa saya 4G, nak ke 5G, turun ke 3G. Orang kata beza-beza. Betul lah. Tapi paling penting apa? Kita slow and stabil lah. Dia walaupun kita slow tapi kita kena stabil. Okay? So sebelum tu lah saya nak cakap lah. Cik Aris tahu tak apa itu personality? Personality tu macam mana kan kalau bagi Cik Aris? Bagi saya personality ni orang kata macam mana nak mencirikan seseorang. Macam mana pewatakan dia, itu personality. Dan personality yang tadi Ana cakap lah, macam 4G, 3G tu, itu contoh. Contoh je tau, bukannya yang betul-betul pun. Contoh dan nak masukkan kat sini, ada orang tu laju belajar, tapi ada orang tu laju dalam belajar, tapi dia slow dalam benda lain. Ada orang tu slow dalam belajar, tapi laju dalam benda lain. Setiap orang kan berbeza kan? Setiap orang berbeza. Okay. So daripada macam tu, dia ada beberapa cara lah yang saya tahu yang dia boleh dipengaruhi. Macam mana personality tu boleh dibentuk? Yang saya tahu ada dua. Yang pertama dari segi genetik. Genetik macam mana? Tahu tak? Genetik saya rasa daripada kalau genetik ni masa keturunan pasal family lah kan? Betul tak? Betul-betul. Kadang-kadang kita ni, cara kita watakkan diri kita ni dipengaruhi oleh parents kita. Macam mana parents kita, contoh dia orang yang jadi shy, jenisnya macam extrovert. Benda tu potensi juga nak bentuk kita punya personality kan? Betul-betul. Okay. Kalau yang kedua pula tadi, kasih kata ada dua kan? Yang kedua tadi tu adalah segi persekitaran kita. Macam mana cara kita dibesarkan, macam mana cara kita dibentuk. Ada orang dibesarkan dalam keluarga memang yang extrovert, memang yang bercakap, memang yang talk. Ada orang jadi family dia kurang sikit nak bercakap, tapi dia banyak bercakap dengan kawan. Ada je setengah orang macam dengan family dia diam, tapi dengan kawan dia banyak cakap. Kalau Cik Aris macam mana? Ke jenis yang sama je? Saya rasa dia sama je. Cuma dengan kawan tu, kita kena kawan tambah sikit lah. Tapi kalau awak tengok saya, macam mana? Awak rasa tengok dia macam mana? Nanti awak bagi tahu kalau awak tersempat dengan dia, awak bagi tahu, okey? Sempat boleh tegur lah cakap, malu ke, saya ni pendiam ke? Boleh try tegur dulu macam mana? Boleh try tegur dulu macam mana dulu. Cik Aris ni. Kalau macam Aina, kalau boleh nak tahu, Aina punya personality macam ni? Kalau dari segi persekitaran lah, Aina seorang yang macam mana? Kalau dari segi persekitaran, kalau Cik Aris tengok saya lah bermula, apa Cik Aris akan tanggapan? Jenis peramah lah orang kata, peramah, suka nak menegur. Betul ke? Betul-betul, sebab saya ni jenis yang friendly lah, orang kata like macam mesra.
even di persekitaran yang baharu pun saya jenis yang boleh je go, boleh je tegur-tegur. Macam ada setengah orang, macam kawan saya tu, dia introvert, dia sangat introvert. Tapi walaupun dia introvert, dia memang tip-top lah buat belajar. Even dalam kelas, dia jenis yang macam tak, orang kata apa, tak menonjol lah. Tapi kalau result dia confirm tip-top. Sebab tu orang kata berbeza-beza, macam Cik Ais kata tadi. So, yang Aina cakap ni tadi pun, orang kata nak tepis lah. Orang kata anggapan-anggapan yang orang yang pendiam ni takkan berjaya. Orang yang banyak cakap ni je yang berjaya. Macam tadi bukti, walaupun dia pendiam, walaupun awak seorang yang pendiam, yang ada yang menonton ni, awak pun seorang pendiam, tak semestinya awak tak boleh berjaya. Betul. Tak semestinya orang kata kalau introvert ni mesti susah kan, nak berborak lah, apalah, tak berjaya lah, macam mana. Tak, sebenarnya tak pun. Kita yang kena kenal diri kita macam mana. Betul tak, Charles? Itu yang pentingnya, kita kena tahu diri kita sendiri. Dan bila kita tahu cara diri kita sendiri, dan kita boleh nak interact dengan orang. Ini yang tadi balik poin tadi tu kan. Poin apa tu? Poin apa tu? Poin yang mana tadi tu? Poin mana tu? Hubungan dengan orang lain. Bila kita tahu diri kita lagi mudah nak interact dengan orang. Okay? So orang kata dah tahu kan sikit pasal personality. Bolehlah kita pergi kepada orang cakap cabaran. Cabaran kalau tak kenal diri. Cabaran tu sangat penting lah. Zaman sekarang ni, macam orang kata zaman peredaran sekarang, cabaran ni sangat penting lah dengan personality diri kita tu. Orang kata macam cabaran ni memang waktu kini memang setiap orang lah rasa. Cuma berbeza dia punya kesukaran tu. Cuma berbeza arah kesukaran dia. Ada yang macam ni, ada yang macam tu. So macam mana cara kita untuk ni lah. So kita pergi ke poin yang seterusnya, itu macam mana kita tahu daripada cabaran yang kita hadapi ni, macam mana kita nak tepis kan. Betul. Saksikan depan ni. Tunggu. Jangan skip. Jangan skip lagi. Jangan skip. Tak nak. Ada berapa poin ni? Ada lagi ni. Sabar. Tunggu. Lepas ni, okey? Bye. Pergi kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga nak cakap tadi cabaran kan? Cabaran, yes. Okey, cabaran ni orang cakap maybe awak semua hadapi, orang luar hadapi, saya orang dulu hadapi kan? Ataupun saya pernah hadapi juga. Tapi tak ramai orang nak cakap. Kat sini kita nak kongsikan. Yang pertama sekali apa yang nak? Yang pertama sekali saya rasa tak jadi diri sendiri. Sebab orang kata sebab tak jadi diri sendiri sebab pengaruh luar yang kuat. Pengaruh luar yang kuat macam mana? Kalau nak senang bagi tahulah. Okey, awak minat something. Tapi awak tak go kepada benda yang awak minat disebabkan orang yang cakap jangan pergi. Senang kan? Bahasa mudah kan? Bahasa mudah macam tu lah. Kalau saya boleh bagi macam orang kata situasi kan? Awak minat nak go kepada jurusan muzik contohnya. Awak minat muzik, tapi orang cakap kerjaya tu tak menjamin. Tak menjamin masa depan lah orang kata. Sebab muzik bukan dapat setiap monthly kan gaji. So orang rasa macam jangan ni jadi doktor. Betul tak? Sebab orang kata kalau jadi doktor mesti berjaya, confirm berjaya. So macam tu lah nak fahamkan cabaran tak jadi di sini sebab ikut orang luar. Okay Aina, kita nak pergi kepada orang cakap ni apa? Macam mana benda ni boleh jadi? Macam mana benda ni? Yang pertama sekali apa yang Aina tahu? Saya rasa sebab kita daripada kecil, memang daripada kecil kita selalu dengar nasihat orang tua. So kita jadi bila kita dah besar, kita mesti kena dengar apa yang orang tua nakkan kita. Tapi sebenarnya kita tak nak, tapi sebabkan kita kena ajar supaya beradab, orang kata beradab. So kita pun kena ikutlah nasihat orang tua, apa solution orang. So kata memang pengaruh orang luar ni kita dengar dan kita tak jadi diri kita sendiri. Betul tak? Betul. Ini yang penting. Contoh situasi ni, nak bagi orang lagi faham. Macam mana nak contoh situasi? Contoh situasi lah kan, macam mana? Saya rasa macam contohlah sekarang student-student mesti ada macam ni. Contoh, diorang nak masuk universiti tapi nak ambil course lain. Tapi disebabkan family ataupun pengaruh luar yang mempengaruhi, dia pun terpaksa pilih course yang diorang tak nak. So bila jadi macam tu, jadi macam mana Haris ada rasa? Dia jadi macam bila masuk nak kena buat assignment. Kita kan ada assignment. Mesti banyak assignment. Ada test. Yes, individual, grouping, test. Lepas tu kita ada apa tu final yang makan banyak tu. So benda-benda macam ni, kalau daripada awal kita rasa bukan minat kita ikut orang ni kan. Tapi siapa yang jawab? Siapa yang jawab test tu? Siapa? Kita sendiri kan? Kita sendiri. So bila benda macam ni lah, dia akan impactkan kita punya orang cakap result, kita punya emosi kita paling tak stabil lah kalau macam tu. Betul. So benda-benda macam ni lah antara orang kata situasi yang akan berlaku kalau awak lebih dengar cakap orang. Dan ini yang cabaran yang pertama kita nak cakap.
Betul kan? Betul. Itulah cabaran yang pertama. So dah tahu cabaran, macam mana cara nak atasi lah? Macam mana cara nak atasi? Alah, macam mana? Kita kena tanya diri sendiri. Pertama sekali kita kena tanya diri kita sendiri. Benda ni betul-betul kita minat ke tak? Kalau benda ni memang betul-betul kita minat, okey lah. Sebab tu kita kena tanya diri sendiri. Kadang-kadang kita kena duduk depan cermin ke, tanya apa yang aku betul-betul nak apa yang aku harapkan, apa yang aku nak jadi. Memang diri sendiri, bukannya daripada orang luar. Macam tu. So kita kadang-kadang kita kena tanya diri sendiri macam mana. Apa impian kita? Sebab benda ni nak buatkan kita sendiri happy, bukan orang lain happy kan. Ni life kita kan. But kita bukan nak menidakkan tak nak dengar cakap orang tua tau. Kami bukan bagi nasihat. Bukan nasihat. Nasihat. Kita tanya diri kita sendiri dan kita lebih explore diri kita. Ini lead kepada cara nak atasi juga. Explore kita punya passion, kita punya minat. Contohnya music. Betul-betul kalau awak betul-betul minat music, awak buat betul-betul. Buat betul. Pergi kelas, buktikan yang awak rasa music ni boleh menjamin kejayaan awak. Bukan je terus tanam kan minat tu. Betul-betul. So, yang next yang kita boleh sharekan Rina ialah bezakan ekspektasi orang dengan impian sendiri. Ekspektasi orang mungkin dia kata macam awak muzik tadi awak takkan berjaya lah. Tapi kita kena, kalau macam tu, kalau contoh awak seorang peminat muzik, so awak kena yakinkan dekat orang luar yang awak betul-betul macam memang yakin dan happy dengan muzik. So bila orang luar tengok macam mana? Macam wah, akan rasa macam oh sebenarnya muzik ni bagus je. Boleh je menjamin masa depan kan. Dan itu impian awak sendiri. Macam mana awak nak capai benda tu? Yang penting kita kena rasa happy dulu. Happykan diri dulu. Sebab life ni kita tentukan tu kan, bukan orang lain. Okay. So, cabaran kedua. Next lah. Next silakan. Tunggu. Next. Poin yang kedua adalah cabaran dalam mengenali diri. Macam mana? Okey, benda ni semua orang pernah rasa. Semua orang, saya pun pernah rasa walaupun kita hidup dalam sekali pun mesti pernah rasa. Sebab apa? Bila kita sedar kelemahan kita, kita mula rasa macam insecure lah, rasa rendah diri, rasa macam kenapa aku tak macam orang lain? Kenapa aku ni asyik gagal je? Kenapa aku tak macam dia? Dia hebat, tapi kenapa aku tak boleh? So dekat sini, masalahnya bila kita rasa macam kita takut nak terima kelemahan yang ada dalam diri kita, kita rasa macam disebabkan kita tak terima kelemahan tu, kita rasa macam kita menghalang diri kita ni untuk berkembang. Jadi macam mana Cik Aris kita nak mengakui kelemahan kita? So benda ni jadi sebab pertama sekali orang kata ego lah. Sebab kita ego nak mengaku yang kita lemah dalam certain benda. Macam yang nak cakap tadi, selagi kita tak mengaku, macam mana kita nak berkembang, betul tak? So pertama sekali ego. Yang kedua orang kata rasa insecure. Macam yang nak cakap juga, tengok orang ni lagi bagus, tengok orang ni lagi pandai. So bila itu kita nak sama macam dia. Kita tak nak mengaku yang diri kita kurang daripada dia. Itu yang penting. Itu nak kenal personality. Tak semua orang sama. Ada yang ada siput laju, ada siput slow, ada line laju, ada line slow. Tak semua sama. So tadi saya dah cakap dua kan. Rasa insecure dan juga ego. Okay. So kalau macam orang kata nak senang faham lah kan, nak senang faham. Situasi dia macam ni. Contohlah awak ni lemah dalam matematik. Awak tak nak mengaku yang awak ni lemah. Awak buat-buat je, ikut je, tiru je kawan. So sampai bila nak orang kata dapat pandai kan? Betul. Selagi kita tak mengaku yang kita kekurangan dalam something, selagi tu kita tak boleh nak berkembang. Betul tak Ina? Selagi tu kita rasa terhalang lah. Sebab yelah kita tak mengaku kelemahan kita. So kat sini macam Aina cakap, cabaran dia adalah kita tak nak mengaku diri kita punya kekurangan. Dan benda tu menyukarkan lagi kita nak kenal diri kita. So cara dia macam mana? Cara dia yang pertama, kita open diri kita. Kita betul-betul orang kata jujur dengan diri kita. If something tu kita tak mampu nak buat, kita rasa macam kurang, kita rasa macam perlu tambah baik, kita minta tolong orang. Betul tak? Ya betul, minta tolong orang. Jangan malu untuk minta tolong orang. So, yang kedua yang kita nak atasi yang insecure tu. Insecure tu, cara dia ialah hidup ni bukan perlumbaan. Hidup ni bukan perlumbaan, bukan perbandingan. Setiap orang ada laluan dia masing-masing. Cuma orang laju atau lambat je. Setiap orang akan hadap masalah, setiap orang akan hadap kejayaan. So, kat sini kita kena tahu life ni bukannya satu perbandingan. Bukannya satu orang kata ni lah F1 bukan. Siapa sampai dulu menang, bukan.
Ini adalah orang kata hidup masing-masing. Ada orang laju, ada orang slow. So benda ni yang kami bagi tahu ni cara untuk atasi lah. Untuk bila kita dah kenal diri kita, kita jadi lebih orang kata lebih mudah lah kan nak ke depan, nak berkembang. Bagi Aina macam mana? Bagi saya, walaupun macam Cik Aris kata tadi lah, ada orang lambat, ada orang yang laju. Dia sebenarnya biarlah lambat pun, walaupun kita ambil take time lama untuk kita kenal diri kita, biarlah take time, asalkan kita rasa macam kita mampu untuk keluar daripada kepompong macam tu. So kalau contohnya macam ni, mungkin ada kat tengah penonton ni, ada yang daripada lepas SPM, ada yang ambil asasi, ada yang ambil matrik, ada yang ambil STPM tu, ada yang ambil diploma, lepas tu ada yang sambung degree, ada yang ambil 2 tahun, ada yang ambil setahun, ada yang 4 tahun kan? Tapi last akan dapat degree juga, betul tak? So itu jalan masing-masing. Mengaku diri kita punya kelemahan, yang penting kita tak banding dan kita tak kejar lah dengan orang. So dapat kita punya perkongsian tadi Dapat tak? So kita nak pergi ke yang ketiga ni. Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Okay, jom. Poin yang ketiga dalam cabaran untuk mengenal diri, agak-agak apa? Tak cukup pengalaman. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa lost. Bila kita rasa lost, kita rasa down. Sebab apa? Sebab tak cukup pengalaman. Sebab kita tak try something perkara yang benda yang baharu, yang luar daripada jangkaan kita. Macam mana kita nak tahu benda-benda tu? Sebab kita tak pernah try pun. Betul tak Cik Aris? Kita tak pernah explore, kita tak pernah nak mencuba benda tu. So bila kita tak cuba, kita tak cukup pengalaman lah kan? Macam mana nak tahu yang kita ni berbakat dalam sesuatu perkara tu? Sebab kita tak pernah try. Tak pernah berani nak try sesuatu benda yang baharu. So macam mungkin ada yang tak jelas ni Aina kan? Mungkin ada tak jelas. Cik Aris boleh explain tak? Situasi dia macam ni lah contohnya. Awak ni tak pernah nak mencuba jadi MC, tak pernah nak mencuba jadi moderator, sebab takut dengan diri. Tapi sebenarnya kalau try, padu je boleh je. Mantap lah orang kata. So maksudnya selagi kita tak try, kita tak tahu. So itu orang kata, bila kita tak explore diri kita, tak cukup pengalaman, kita tak boleh nak kenal diri kita macam mana. Kita tak tahu kekuatan kita, kelemahan kita. So bila adanya benda ni, bila adanya kita try explore, kita try buat benda yang baru. Macam MC tadi tu, MC, moderator, add up, kita boleh je buat. Maybe lagi bagus kot daripada orang biasa buat kan. Ini daripada the first time, tapi orang dah kata, wow, bagusnya. So antara yang benda-benda yang kami boleh share macam tu lah. Orang kata situasi yang adil kan. Senang semua orang nak faham. Orang kata macam mana kita nak tambah experience ni? Macam nak buat? Cara kita nak tambah, sebenarnya kita kena try benda tu. First kita kena try benda tu tanpa takut kakak. Sebab orang kata tak semestinya kita cuba, kita kena berjaya. Betul tak Cik Aris? Gagal sekali tak maksud kita tak boleh try lagi kan? Betul. 2-3 kali pun tak ada masalah. Tak kisah pun, asalkan kita cuba, kita belajar. Maksudnya yang lain tu kita rasanya kalau nak tambahkan kita punya pengalaman ni, keluar daripada zone selesa. Macam saya cakap tadi, mungkin dia biasanya dia tak pernah join. Di event dia tak pernah nak ni ke apa. Mungkin dia join, but dia berminat tengok orang tu MC, tapi dia tak pernah nak try. So keluar daripada zone selesa, pergi cuba try. Pergi cuba untuk menjadi MC juga. Sebab orang kata apa, kita jangan takutlah nak explore tempat baru, kawan baru, new environment. Kita kena try untuk explore supaya kita boleh kenal diri kita. Lagi kenal diri kita lagi cepat, lagi bagus lah kata. Lagi kita boleh develop diri kita lagi bagus lah, lagi ke depan. So orang cakap, dah banyak lah yang lain lah kan. Dah banyak lah ni, dah macam cukup lah 3 kan. Cukup lah 3 kan. Kita nak jumpa lebih, datang lah kita datang. Lebih ni ada pengumuman, Pengumuman ni, fokus. Pengumuman. So kami nak cakap kat sini yang kami akan adakan satu orang kata pameran, event ni. Kat sini awak semua boleh lagi nak kenal diri awak. Tadi kita kata macam mana nak kenal kan? Inilah cara dia. Datang kat kita punya event. Event kita orang akan adakan pada Rabu depan, 12 hari bulan daripada jam 10 sampai jam 12. Jangan risau, edaran kami akan buat lepas ni. Memang akan nampak lah edaran tu, memang confirm akan nampak. So kalau nak kenal diri, kita akan jumpa sama-sama face to face lah. Kat situ kita boleh jumpa depan-depan lah, bukan setakat dalam video. Bukan dalam video je, depan pun boleh. So kat event tu apa yang menarik Aina? Kita akan buat apa? Event tu kita boleh kenal diri kita. Kita akan jawab inventory, iaitu inventory personality warna, di mana kita ada pelbagai lah
warna yang boleh kita tahu personality kita. Warna ni pula dia describe. Saya bagi hint sikit lah, Kalau biru, orang macam mana nak? Kalau biru macam mana? Mana pun. So kalau hijau macam mana? Hijau, agak-agak pameran. pergi kat mana? So nanti kat situ kami akan banyaklah akan tunjuk apa yang personality seorang ni awak jawab dan awak boleh terus tengok situ. Jangan pandai-pandai diagnose. Betul. Sekarang online banyak diagnose macam-macam, pandai-pandai sendiri. Kadang-kadang Datang kat situ, betul? tahu sendiri macam mana. Datang situ, kita jumpa sama-sama, kita boleh buat sama-sama dan tahu personality korang macam mana. Betul tak sebelum ni korang punya expectation dengan reality tu, betul tak? Ini pun salah satu cara ni nak explore. Betul? Satu cara nak explore. Ya. Okay. So, ada apa lagi nak? Fikir ending. Kalau panjang-panjang nanti rindu. Apa tu macam Alamak. bosan lah Bosan pula. Anak lah. So nanti kita tunggu depan ni. Sikit lagi kita cerita. Okay? Jangan skip. Stay. Yeah. Jangan skip video ni. Dah nak habis ni Cik Aris. So saya nak conclude lah. Daripada tadi sampai sekarang kita cakap apa. So yang first adalah pentingnya mengenal diri. Yang kedua, apa itu personality? Yang ketiga, cabaran dalam untuk mengenal diri sendiri. Yang keempat apa Cik Aris? Cara dan strategi untuk kita atasi cabaran tadi. Ya, itu adalah sangat penting. Okay, so kat sini juga kami nak cakap balik lah. Tadi kan, jangan lupa datang ke kami punya orang kata booth ataupun macam aktiviti yang fun. Aktiviti ni juga relate dengan kita punya talk hari ni. Untuk lebih kenal diri kita. Dan nak kenal diri kita tu ada macam-macam cara. Tapi salah satunya kita akan melakukan inventory personality warna. Kat situ awak semua boleh join. Dan ajaklah semua. Ajak semua kawan siapa je. Kawan-kawan, housemate, roommate, classmate, semua. So kami akan buat pada 12 hari bulan jam 10 pagi di lobi UPTN. Ya. So datang ramai-ramai, okey? Dekat datang lobi. dan kita sama-sama macam orang kata interact lah secara berdepan. Yes. Betul tak? Kita mengenal untuk diri personality kita lah, warna apa. Kita ni sebenarnya warna apa personality kita. Cik Aris tahu tak personality Cik Aris warna apa? Saya itu jawab, saya dapat biru. Nak tahu biru macam mana? Tunggu nanti biru macam mana. Okay? So jelas lah kata-kata air lah, daripada video full ni kan. So apa yang saya boleh cakap, setiap individu tu berbeza. Cara awak belajar beza, cara kawan awak belajar berbeza. Setiap orang ada skill masing-masing. Tak perlu dibandingkan. Macam saya cakap tadi, life is not a race. Kalau kita bukan F1, kita bukan lumba-lumba. So masing-masing ada dia punya flow masing-masing. So Aina nak cakap lagi? Tak ada dah kot, saya rasa. Cakap kat sana lagi lah. Cakap kat sana, kita jumpa kat sana, okey? So itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa datang Rabu ni. Jangan lupa datang tau, saya tunggu. Kita orang tunggu. Bye. Assalamualaikum. Bye.